Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadis Dayana binti Muhammad. Pemantaban bahasa Melayu adalah penting kerana bahasa ini merupakan pembentukan identiti kebangsaan dan menjadi alat untuk melestarikan budaya Melayu. Jadi, tahukah kita, pemantaban bahasa Melayu ini tidak hanya digerakkan oleh tempatan, tetapi ia turut didukung oleh tokoh asing melalui bidang penulisan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tokoh R.O. Winstead, iaitu nama sebenarnya ialah Sir Richard Olaf Winstead. Dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford. Merupakan pakar pengkaji dari timur Inggris dan pentadbir koloni dengan kemahiran Malaya British. Mendapat pendidikan di Magdalen College School dan New College, Oxford. Mengambil peluang untuk mempelajari bahasa dan budaya Melayu ketika menjadi kadet dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu. Berjaya memelihara banyak hasil tulisan kesusasteraan Melayu, termasuklah sejarah Melayu, dan menulis berbagai karya penting yang melibatkan Melayu dan bahasa. Peranan R.O. Winstead pula. Yang pertama, beliau memainkan peranan penting dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan di Tanah Melayu dan Singapura. Beliau juga menumbuhkan Sultan Idris Training College pada tahun 1922 yang bertujuan untuk melahirkan lebih ramai guru-guru yang berpendidikan tinggi. Pada tahun 1951, Universiti Malaya telah menganugerahi dengan LLB, iaitu Doktor Falsafah di bidang undang-undang, bagi menghargai sumbangannya dalam bidang pendidikan. Seterusnya, bagi pemikiran R.O. Winstead pula ialah yang pertama, beliau menggunakan pendekatan pemikiran funksionalisme apabila pihak penjajah British sedar bahawa Islam adalah sesuatu kepercayaan yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam masyarakat Melayu, dan sebarang penghinaan terhadap agama Islam akan menyebabkan penentangan terhadap British. Beliau juga menggunakan pendekatan pemikiran humanisme yang mengkaji dan menilai manusia dengan merangkumi tingkah laku dan pegangan agama serta sudut pandangan yang bebas bagi memenuhi kriteria penyelidikan yang bersifat kritis. Seterusnya, menggunakan pendekatan pemikiran sejarahisme yang mengutamakan sudut pandangan yang bebas dalam memahami sesuatu fakta sejarah dan kebergantungan sepenuhnya dengan akal untuk mencari jawapan. Seterusnya ialah bukti pemikiran R.O. Winstead. Pertama sekali ialah percaya bahawa pendidikan Melayu perlu ditumpukan kepada kemahiran asas. Buktinya ialah Winstead merangka kurikulum sekolah Melayu yang menekankan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Beliau juga menyatakan bahawa pendidikan Melayu patut menyediakan pelajar kepada pekerjaan asas dalam kampung, bukan untuk jawatan tinggi. Bukti kedua ialah pemikiran kolonial, mengahadkan peluang pendidikan tinggi kepada orang Melayu. Buktinya ialah Winstead menolak perluasan sekolah menengah untuk orang Melayu. Beliau menyokong konsep kampung education, iaitu pendidikan untuk kekal dalam lingkungan desa. Beliau juga menegaskan bahawa orang Melayu tidak perlu pendidikan akademik tertinggi seperti sekolah Inggeris. Sekali ialah impak daripada tokoh R.O. Winstead. Beliau mempengaruhi
meruhi sistem pendidikan Melayu pada zaman kolonial. Beliau merangka dasar pendidikan yang menumpukan kemahiran asas saja, iaitu 3M kepada orang Melayu. Akibatnya, pelajar Melayu hanya mendapat pendidikan rendah untuk pekerjaan kampung, bukan pendidikan tinggi. Dan seterusnya ialah beliau melemahkan akses orang Melayu kepada pendidikan menengah dan tinggi. Dasar Winstead mengekang peluang orang Melayu memasuki sekolah Inggeris. Ini menyebabkan jurang besar antara pendidikan Melayu dan pendidikan kaum lain. Seterusnya ialah melemahkan akses orang Melayu kepada pendidikan menengah dan tinggi. Dasar Winstead mengekang peluang orang Melayu memasuki sekolah Inggeris. Ini menyebabkan jurang besar antara pendidikan Melayu dan pendidikan kaum lain. Akhir sekali, mewujudkan pola sosial Melayu kampung, Inggeris bandar. Pendidikan Melayu dipusatkan di kampung, manakala sekolah Inggeris berada di bandar. Ini menyebabkan orang Melayu tertinggal dalam ekonomi, bandar dan pekerjaan profesional. W.J. Shia LaBeouf ialah tokoh penting yang meninggalkan warisan besar dalam bidang linguistik dan kesusastraan Melayu moden melalui usaha dokumentasi, penterjemahan dan penerbitan karya-karya penting. Buktinya dapat dilihat apabila beliau mengusahakan penerbitan teks-teks sastra Melayu seperti sejarah Melayu yang ditulis dalam tulisan Jawi dan Rumi. Usahanya ini membolehkan karya-karya klasik diakses secara lebih luas. Selain itu, beliau turut menghasilkan perbendaharaan kata Melayu Inggeris yang mengandungi 6,500 perkataan. Dalam peranan akademik, beliau pernah berkhidmat sebagai Presiden Cawangan Straits Royal Asiatic Society pada tahun 1914. Pemikiran W.J. Shia LaBeouf. Bahasa Melayu perlu didokumentasikan dan diperkukuh kerana beliau percaya bahasa Melayu adalah bahasa penting dan bernilai tinggi sehingga perlu ditulis, dikaji dan disimpan sebagai warisan. Selain itu, beliau berfikir bahawa ilmu mesti diakses oleh masyarakat tempatan. Oleh sebab itu, beliau menerbitkan teks dalam bentuk yang lebih mudah dibaca. Beliau juga mewujudkan sekolah bahasa Melayu dan menghasilkan bahan rujukan yang ringkas dan praktikal. Selanjutnya, bahasa ialah kunci memahami masyarakat Melayu. Sebab itulah beliau mempelajari bahasa Arab, Jawi, Rumi dan budaya setempat. Impak daripada pemikiran dan peranannya, pemeliharaan teks bahasa Melayu klasik adalah penting kerana tanpa beliau banyak karya lama mungkin hilang atau tidak dapat diakses sehingga hari ini. Yang kedua, asas kepada kajian bahasa Melayu moden. Kamus dan tata bahasa beliau menjadi rujukan awal sarjana barat dan tempatan. Dan yang ketiga, impaknya ialah dapat memudahkan masyarakat belajar bahasa Melayu penerbitan Rumi. Dengan adanya sekolah bahasa Melayu menjadikan pembelajaran lebih sistematik. Peranan O.T. Dusek. Beliau berperanan sebagai penasihat penubuhan pejabat karang mengarang atau ringkasannya PKM. Beliau mencadangkan penubuhannya bersama Zakba pada tahun 1924. Selain itu, beliau juga berperanan sebagai penulis dan penterjemah kerana beliau menulis buku pelajaran bahasa Melayu dan menterjemahkan karya asing ke dalam bahasa Melayu, termasuklah Topeng Hitam. Pemikiran O.T. Dusek yang pertama ialah bahasa Melayu ialah bahasa besar dan perlu dimartabatkan kerana beliau percaya bahasa Melayu digunakan oleh puluhan juta manusia dan perlu dihormati. Selain itu, pendidikan guru adalah asas kemajuan bangsa. Sebab itulah beliau berkhidmat di SITC dan memperkukuhkan latihan guru. Beliau juga berfikir bahawa terjemahan sebagai jambatan ilmu. Oleh sebab itu, beliau menerjemah karya besar dunia supaya masyarakat Melayu mendapat akses ilmu global. Impak daripada beliau, dapatlah kita mengukuhkan kedudukan bahasa Melayu dalam pendidikan kerana hasil daripada usaha beliau, buku teks Melayu standard mula wujud di sekolah. Selain itu, dapat melahirkan lebih banyak karya ilmiah dan terjemahan Melayu. Oleh itu, pejabat karang mengarang menjadi pusat penerbitan penting tanah Melayu. Saya akan cakap tentang tokoh Munshi Abdul Wahab. Yang pertama, saya akan kenalkan biodata diri beliau. Nama sebenar Abdul Wahab bin Abdul Qadir Munshi. Tarikh lahir 1976 Masihi bersamaan tahun Hijrah 1211.
Tempat lahir di Kampung Masjid atau dikenali sebagai Kampung Pali. Asal beliau ialah keturunan Arab dan India. Gelaran Mushi pada usia 11 tahun apabila mengajar askar Melayu di Melaka. Beliau juga mengajar askar India dan British bahasa Melayu. Beliau mula bekerja dengan bapanya dengan menolong bapanya menyalin dokumen-dokumen penting. Peranan tokoh Mushi Abdullah. Pada tahun 1815, beliau menggunakan peralatan percetakan di kediaman Paderi Melnik untuk membuat huruf, mengaturnya dan mencetak buku serta surat. Seterusnya, Abdullah mengikuti Raffles ke Singapura dan terus menjadi jurutulis dan jurubahasa Raffles. Beliau diberi tugas untuk mengumpul bahan sastera Melayu lama untuk Raffles membawa pulang ke England serta mengkaji adat Cina dan masyarakat Jakun. Selain itu, bagi pemikiran Mushi Abdullah dalam memartabatkan bahasa Melayu pula ialah Mushi Abdullah telah menghasilkan karya pertamanya pada tahun 1830 yang bertajuk Syair Singapura Terbakar. Beliau bukan sekadar memperlihatkan perkembangan bahasa Melayu tersebut melalui karya kesusasteraan, malahan beliau menyedari betapa pentingnya buku nahu bahasa tersebut. Baginya, nahu sesebuah bahasa bukanlah dapat menyelesaikan 100% masalah bahasa. Hal ini lebih nyata apabila nahu sesuatu bahasa dikaji oleh orang asing yang bahasa ibundanya bukan bahasa Melayu dan tujuan membuat kajian tersebut bukanlah berdasarkan kajian ilmiah melainkan kerana kepentingan tertentu. Beliau melihat bahawa nahu bahasa Melayu yang ditulis oleh orang asing itu hanyalah merupakan pengubahsuaian nahu bahasa mereka sendiri yang cuba dibaksakan ke dalam bahasa Melayu. Bukti pemikiran Mushi Abdullah pula ialah yang pertama, pemikiran terhadap rasional dan menolak tahyul. Buktinya, dalam hikayat Abdullah, beliau sering mengkritik orang Melayu yang mempercayai bomoh, tahyul dan kepercayaan karut. Contohnya, beliau menegur masyarakat yang hanya bergantung pada bomoh untuk berubat tanpa menggunakan ilmu perubatan moden. Selain itu, pemikiran pendidikan sebagai asas kemajuan. Dan terakhir, impak Mushi Abdullah pula. Yang pertama, melahirkan kesusasteraan Melayu moden, iaitu gaya penulisan kritikal, realistik dan autobiografi. Beliau membuka era baharu dalam sastera Melayu. Dan karya seperti Hikayat Abdullah dijadikan rujukan utama perkembangan sastera moden. Selain itu, beliau juga memajukan bahasa Melayu. Kedudukannya sebagai guru bahasa mempengaruhi pembelajaran bahasa Melayu dengan lebih sistematik. Seterusnya, menjadi rujukan sarjana barat dalam pembinaan kamus, tata bahasa dan kajian Melayu. Dan yang terakhir, beliau meningkatkan kesedaran pendidikan. Pemikirannya yang menekankan pendidikan mendorong masyarakat melihat ilmu sebagai jalan kemajuan dan menjadi inspirasi kepada pembaharuan pendidikan Melayu pada abad ke-19 dan seterusnya. Itu sahaja bagi tokoh Mushi Abdullah. Sekarang, saya akan bercakap tentang Asma Haji Omar. Yang pertama, saya akan kenalkan biodata diri beliau. Profesor Emeritus Datuk Dr. Asma Haji Omar dilahirkan di Citra Kedah pada 5 Mac 1940. Beliau merupakan pakar nahu bahasa Melayu dan tokoh terkenal dalam bidang perancangan bahasa. Seterusnya, beliau juga pernah menyandang jawatan Dekan Fakulti Bahasa dan Linguistik dan Timbalan Naib Kaunselor di Universiti Malaya. Pada tahun 2000, beliau telah dianugerahkan gelaran Doktor Persuatan Dilit daripada Universiti Malaya
kerana sumbangan beliau yang begitu besar dalam bidang kesarjanaan ilmu linguistik di Malaysia. Beliau banyak menjalankan penyelidikan tentang bahasa orang asli di Sabah dan Sarawak. Beliau merupakan wanita Melayu Malaysia terawal yang memperoleh PhD. Peranan beliau dalam memartabatkan bahasa Melayu ialah yang pertama, beliau telah menulis buku-buku dalam bidang tata bahasa yang dijadikan sebagai rujukan orang ramai pada masa kini. Antara buku yang dikeluarkan ialah Nahwu Melayu Mutakhir 1980, Morfologi, Sintaksis, Bahasa Melayu, Malaya dan Bahasa Indonesia 1966 dan lain-lain. Beliau juga turut menerbitkan buku tentang perkembangan sejarah dan genealogi bahasa Melayu sebagai bahasa tua. Pemikiran beliau dalam tokoh bahasa Melayu pula ialah menurut Hazmah Haji Omar 2008, susul galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap adalah melalui Ensiklopedia Bahasa Melayu. Ensiklopedia merupakan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, perasi, tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahwu, morfologi, sintaksis, rangka bahasa sehinggalah kepada etimologi. Bahasa Melayu merupakan bahasa rumpun Austronesia yang terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, Indonesia, Melanesia, Micronesia dan Polinesia. Seterusnya, bahasa-bahasa dalam keluarga Indonesia dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia. Barat dan keluarga 3 yang lain iaitu dikenali sebagai bahasa-bahasa Austronesia. Timur atau juga dikenali sebagai bahasa Oceania kerana terdapat di kawasan lautan. Asma Haji Omar turut menyatakan teori pergerakan bahasa Austronesia dengan mengambil beberapa teori sarjana dunia iaitu teori Ken berdasarkan bukti linguistik dan bukti budaya. Bukti pemikiran Asma Haji Omar pula ialah yang pertama, pemikiran tentang kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Buktinya, beliau menulis buku bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang menegaskan bahawa bahasa Melayu boleh digunakan dalam bidang sains, teknologi dan akademik. Beliau juga terlibat dalam penyediaan istilah-istilah baharu dalam berbagai disiplin. Seterusnya, pemikiran tentang perancangan bahasa dan pembinaan istilah. Buktinya, beliau aktif dalam Dewan Bahasa dan Pustaka DBP sebagai penyumbang pembinaan istilah. Beliau juga memimpin projek penyelidikan mengenai pembakuan ejaan istilah dan tata bahasa. Impak Asma Haji Omar pula ialah yang pertama, beliau memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Pemikiran dan buku beliau membuktikan bahawa bahasa Melayu sesuai digunakan dalam bidang sains, teknologi dan akademik. Usaha ini membantu menjadikan bahasa Melayu digunakan di universiti, sekolah dan sektor ilmu. Dan yang terakhir, beliau menyumbang kepada pembinaan istilah dan perancangan bahasa. Beliau terlibat secara aktif dalam pembakuan ejaan, penyediaan istilah baharu dan standardisasi bahasa. Impaknya dapat dilihat dalam buku teks sekolah, kamus DBP dan istilah rasmi kerajaan. Sekian, terima kasih daripada saya. Siapakah Nik Safia Karim? Adakah beliau seorang pendidik, penulis ataupun seorang tokoh bahasa? Jadi, mari kita menelusuri siapakah Nik Safia Karim. Nik Safia Karim, beliau dilahirkan pada 17 Disember 1939 di Kota Baru, Kelantan.
Beliau merupakan tokoh dan cendekiawan tanah air yang aktif memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu. Beliau juga merupakan salah seorang Persatuan Linguistik Malaysia. Gelaran Profesor Emeritus diberikan kepada Nik Safia Karim pada tahun 2002. Nik Safia Karim juga telah mengasaskan dua persatuan iaitu Pertiwi, Pertubuhan Tindakan Wanita Islam dan Persatuan Siswazah Wanita Malaysia. Seterusnya ialah peranan Prof. Emeritus Dr. Nik Safia Karim, seorang tokoh bahasa yang tidak hanya menulis tetapi mengangkat martabat bahasa Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Beliau telah menerbitkan pelbagai karya tata bahasa yang menjadi rujukan penting kepada masyarakat, guru dan pelajar. Lebih daripada 35 buah buku dihasilkan beliau merangkumi tata bahasa, linguistik dan ilmu bahasa yang membina asas kukuh bagi pendidikan negara. Tidak terhenti di situ, Nik Safia Karim juga menghasilkan belasan buku dan ratusan artikel majalah untuk memastikan ilmu tentang bahasa Melayu dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Pemikiran Prof. Emeritus Dr. Nik Safia Karim terus memberi inspirasi kepada perkembangan bahasa Melayu. Pertama, beliau menekankan bahawa bahasa adalah identiti bangsa. Bagi Nik Safia, bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi menjadi asas identiti dan perpaduan rakyat Malaysia, menyatukan budaya dan masyarakat di bawah satu bahasa kebangsaan. Kedua, beliau percaya kepada keseimbangan antara tradisi dan pemodenan. Bahasa Melayu perlu mengekalkan akar budaya dan tradisi, tetapi pada masa yang sama harus disesuaikan dengan keperluan moden agar relevan dalam pendidikan, media dan komunikasi global. Ketiga, beliau memberi perhatian khusus kepada peranan wanita dalam bahasa. Nik Safia menekankan bahawa wanita memainkan peranan penting dalam memelihara, mengembangkan dan memertabatkan bahasa Melayu melalui pendidikan, penulisan dan penggunaan harian. Inilah pandangan Nik Safia Karim. Pemikiran yang bukan sahaja akademik tetapi juga praktikal. Sumbangan Prof. Emeritus Dr. Nik Safia Karim memberi impak yang besar dan kekal terhadap bahasa Melayu dan pendidikan negara. Pertama, tata bahasa dewan yang disusun dan disuntingnya menjadi rujukan utama pelajar dan guru di seluruh Malaysia. Kedua, karya-karya beliau yang merangkumi buku, artikel dan majalah menjadikan bahasa Melayu lebih mantap sebagai bahasa ilmu. Generasi muda kini dapat mempelajari bahasa secara sistematik, jelas dan berkesan. Keseluruhannya, warisan Nik Safia Karim tidak hanya tercatat dalam buku atau artikel, tetapi hidup dalam cara masyarakat Malaysia menggunakan, mengajar dan memartabatkan bahasa Melayu pada hari ini. Prof. Emeritus Datuk Dr. Abdullah Hassan, seorang sarjana yang tidak hanya mendalami bahasa Melayu tetapi juga memperjuangkannya sebagai asas pendidikan dan identiti bangsa. Beliau dilahirkan di Teluk Anson, Perak pada 20 Mac 1942. Beliau memperoleh ijazah sarjana muda pada tahun 1967 dan sarjana pada tahun 1969 dalam linguistik bahasa Melayu serta PhD pada tahun 1972 dalam linguistik daripada University of Edinburgh, Scotland. Beliau memulakan kerjaya akademik di Universiti Sains Malaysia pada tahun 1972 di unit pengajian bahasa dan dinaikkan pangkat menjadi Profesor Bahasa Melayu pada tahun 1980 sebelum bersara pada tahun 1997. Abdullah Hassan aktif dalam organisasi profesional termasuklah Persatuan Penterjemah Malaysia iaitu PPM dan Persatuan Linguistik Malaysia PLM, di mana beliau berperanan memperkukuh bidang linguistik dan penterjemahan di negara ini. Perjuangannya terhadap bahasa Melayu amat jelas. Beliau menekankan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar pendidikan agar rakyat dapat memahami ilmu pengetahuan sambil mengekalkan nilai budaya dan jati diri bangsa. Seterusnya ialah pemikiran Prof. Emeritus Datuk Dr. Abdullah Hassan terus membentuk landasan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan pendidikan di Malaysia. Beliau menekankan bahawa bahasa bukan sekadar alat komunikasi tetapi merupakan instrumen untuk memindahkan pengetahuan, budaya dan identiti bangsa.
Antara sumbangan intelektual beliau yang menonjol termasuklah pada tahun 1970 iaitu Pola-Pola Kebudayaan, terjemahan karya Ruth Benedict, Patterns of Culture yang memberi perspektif baru tentang hubungan bahasa dan budaya. Seterusnya ialah pada tahun 1980, 1997 dan 2002, Tata Bahasa Melayu, Morfologi dan Sintaksis. Buku yang menjadi rujukan utama dalam pendidikan dan penyelidikan bahasa Melayu. Kesemua karya ini menunjukkan bahawa Abdul Hassan menyatukan linguistik, tata bahasa dan perancangan bahasa untuk memastikan bahasa Melayu mampu berfungsi sebagai bahasa ilmu, pendidikan dan warisan bangsa. Pemikirannya menjadi asas kepada generasi akademik dan pelajar untuk memahami bahasa Melayu secara ilmiah, terancang dan relevan dengan keperluan moden. Pemikiran Prof. Emeritus Datuk Dr. Abdul Hassan tidak hanya tertulis dalam teori, tetapi terbukti melalui karya dan sumbangannya yang nyata. Bukti pemikiran beliau dapat dilihat melalui pelbagai penerbitan ilmiah. Antaranya termasuklah Tata Bahasa Melayu, Morfologi dan Sintaksis yang diterbit pada tahun 1980, 1997 dan 2002 yang menjadi rujukan utama bagi pelajar, pensyarah dan ahli bahasa. Seterusnya ialah Perancangan Bahasa di Asia Tenggara pada tahun 1999. Ia menunjukkan kepakaran beliau dalam perancangan bahasa dan relevansinya di peringkat serantau. Beliau juga aktif menulis artikel, esei dan kajian linguistik dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, menjadikan bahasa Melayu lebih sistematik dan tersusun. Impak karya beliau sangat luas. Bahasa Melayu kini lebih kukuh sebagai bahasa pengantar pendidikan, memudahkan rakyat Malaysia mengakses ilmu pengetahuan. Selain itu, memperkukuh identiti bangsa melalui bahasa bagi memastikan generasi muda menghargai warisan budaya dan memori bangsa. Keseluruhannya, warisan Prof. Abdul Hassan adalah bahasa Melayu yang hidup, berkembang dan terus relevan. Peranan dan pemikiran Dr. Awang Sarian. Beliau menghasilkan puluhan buku ilmiah, buku umum, kamus, akhbar dan lebih 200 kertas kerja seminar di dalam dan di luar negara. Misalnya Australia, Brunei dan Perancis. Justru, namanya tersenarai sebagai ahli bahasa dalam Direktori Persatuan Pengajian Melayu Malaysia dan Direktori Penulis Malaysia DBP. Antara karya yang dihasilkan oleh beliau termasuklah Sintaksis Bahasa Melayu bersumberkan karya sastra, Mencari Makna Diri Melayu, Renungan untuk Bangsaku dan Kesantunan Berbahasa. Melalui karya-karyanya, beliau mendokumentasikan ilmu bahasa Melayu secara sistematik dan memperkaya khazanah intelektual negara. Tulisan beliau menjadi rujukan utama pelajar, guru, pensyarah dan penyelidik di seluruh dunia. Selain itu, beliau turut berperanan sebagai wakil Malaysia di peringkat antarabangsa dalam Majlis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia. Beliau juga menjadi wakil dalam Majlis Sastra Asia Tenggara atau ringkasannya MASTRA dan penyandang pertama kerusi pengajian Melayu di China. Segi pemikiran beliau pula, beliau berpendapat bahawa bahasa Melayu bukan sekadar alat komunikasi tetapi mempunyai kekuatan intelektual yang mampu menjadi bahasa ilmu tinggi, bahasa tamadun dan bahasa pengantar pendidikan. Pemikirannya menekankan bahawa universiti harus memainkan peranan penting dalam membina tradisi ilmu berbahasa Melayu melalui penyelidikan, penerbitan akademik dan pengajaran. Beliau percaya bahawa tamadun sesuatu bangsa boleh runtuh tanpa bahasa yang kukuh kerana bahasa menjadi asas pembinaan identiti dan cara fikir bangsa. Selain itu, pemikiran Dr. Awang Sarian bersifat kritis konstruktif, iaitu setiap kritikan disertakan dengan cadangan yang boleh dilaksanakan untuk menyelesaikan sesuatu isu. Pandangan yang dilontarkan juga memperlihatkan semangat juangnya sebagai ahli bahasa yang tegas menentang perkara yang menyalahi peraturan bahasa Melayu. Oleh itu, bahasa Melayu berperanan sebagai medium perbincangan ilmiah. Secara keseluruhannya dapatlah kita mengambil impak bahawa penulisan membantu mengangkat martabat bahasa ke peringkat antarabangsa. Daripada hasil karya terjemahan, penyelidikan dan dokumentasi oleh tokoh tempatan dan asing membantu memperkenalkan bahasa Melayu kepada dunia.
Ini mengajar kita bahawa bahasa Melayu berpotensi menjadi bahasa antarabangsa jika usaha penulisan ini diteruskan sehingga kini.